Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya kita nak tahu sesebuah syarikat tu betul-betul sihat ataupun tidak? Hari ni kita akan kupas tuntas laporan kesihatan sesebuah perniagaan ni, iaitu melalui penyata kewangannya. Jadi, persoalan utamanya, macam mana kita nak ukur nadi sesebuah perniagaan tu? Adakah kita tengok untung je? Ataupun sebenarnya ada benda yang lebih mendalam lagi? Inilah yang kita nak rungkai sama-sama. Jawapannya ada kat sini, dalam satu dokumen yang kita panggil penyata keuangan. Anggap je benda ni macam satu laporan perubatan yang lengkap untuk syarikat. Laporan ni akan cerita segala-galanya tentang keadaan semasa syarikat tu. Okey, ini dia pelan perjalanan kita untuk hari ni. Mula-mula kita tengok gambaran besar, lepas tu kita bedah dua laporan utama, kisah untung rugi dan imbasan harta dan hutang, dan akhir sekali kita akan satukan semua ni untuk dapatkan gambaran penuh. Jom! Bahagian pertama, laporan kesihatan perniagaan. Kat sinilah kita akan bina faham asas kita. Kita akan gunakan analogi kad laporan sekolah untuk bisnes. Jadi, penyata kewangan ni, ia bukan setakat nombor-nombor yang bosan tau. Ia sebenarnya macam sebuah penceritaan, sebuah naratif yang menceritakan tentang prestasi syarikat tu dan dekat mana kedudukan kewangan di sekarang. Sekarang, laporan kesihatan ni sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian utama. Dua-dua ni menceritakan kisah yang berbeza tapi saling berkaitan. Mari kita tengok apa dia dua-duanya. Laporan yang pertama kita panggil akaun untung rugi. Cuba anda bayangkan ia macam sebuah video atau sebuah filem. Ia merekam semua aksi kewangan sepanjang satu tempoh masa, contohnya setahun, dan ia tunjukkan semua duit yang masuk dan semua duit yang keluar. Laporan yang kedua pula ialah penyata kedudukan kewangan. Kalau yang tadi tu video, yang ini pula macam sekeping gambar foto, satu snapshot. Ia bekukan masa pada satu tarikh tertentu dan tunjukkan kita keadaan sebenar syarikat pada hari tu, apa yang ia ada dan apa yang ia hutang. Dekat sini kita boleh nampak perbezaan paling ketara. Sebelah kiri, filem tu cuba jawab soalan berapa banyak untung kita buat sepanjang tahun lepas. Manakala sebelah kanan, gambar tu pula jawab soalan hari ni, sekarang ni, berapa nilai syarikat kita. Nampak tak? Dua soalan yang sangat berbeza kan? Baiklah, jom kita bedah filem tu dulu. Inilah dia kisah untung dan rugi. Naratif tentang operasi harian sesebuah perniagaan. Setiap cerita mesti ada permulaan kan? Dan dalam kisah ni, ia bermula dengan hasil. Ini senang je. Ini adalah jumlah semua duit yang syarikat dapat daripada aktiviti perniagaannya. Tak kiralah jual barang ke, bagi servis ke. Ringkasnya, semua duit yang masuk. Hasil ni ibarat enjin untuk mana-mana bisnes. Ia titik permulaan untuk segalanya. Cuba bayangkan, ia macam minyak petrol lah. Tanpa minyak, kereta tak akan bergerak kan? Mestilah nak dapatkan hasil, syarikat kena berbelanja. Dan inilah yang kita panggil belanja. Ia merangkumi semua benda, daripada gaji pekerja, sewa pejabat, sampailah ke kos pemasaran. Senang cerita, ini semua duit yang keluar. Hasil tadi tu tak datang bergolek macam tu je kan? Sebab itulah wujudnya belanja. Kunci kepada perniagaan yang sihat bukan setakat jana hasil yang banyak, tapi kena pandai uruskan perbelanjaan. Keseimbangan antara dua ni yang paling penting. Jadi, apa intipatinya? Sebenarnya, keseluruhan akaun untung rugi ni boleh kita ringkaskan dalam satu formula yang super mudah. Ambil semua duit yang masuk, iaitu hasil, tolak semua duit yang keluar, iaitu belanja, dan anda akan dapat jawapannya, sama ada untung ataupun rugi. Simple kan? Okey, sekarang kita tinggalkan filem tadi dan kita beralih pula pada gambar. Kita akan buat imbasan pantas harta dan hutang syarikat melalui penyata kedudukan kewangan. Dalam gambar ni, ada 3 komponen utama. Pertama, aset. Semua benda bernilai yang syarikat miliki, contohnya macam duit tunai, bangunan. Kedua, liability. Semua hutang syarikat pada pihak lain. Dan yang ketiga, equity pemilik. Nilai bersih yang tinggal untuk pemilik selepas kita tolak semua hutang daripada aset. Tiga-tiga kepingan ni, aset, liability dan equity, bila kita satukan, ia bagi kita gambaran yang lengkap tentang kedudukan keuangan syarikat. Dan macam sebuah tenimbang, ia mesti sentiasa seimbang.
Bercakap pasal seimbang ni kan, ini membawa kita kepada satu peraturan emas, satu formula yang menjadi nadi kepada seluruh dunia perakaunan. Dah sedia? Inilah dia. Aset sama dengan liability campur equity pemilik. Maksud dia senang je. Semua yang anda miliki, iaitu aset, datangnya daripada dua sumber je. Sama ada dari hutang orang lain, iaitu liability, ataupun dari poket sendiri, iaitu equity. Formula ni wajib seimbang, sentiasa, tanpa sebarang pengecualian. Okey, untuk bahagian terakhir, mari kita cantumkan semula kedua-dua bahagian tadi tu untuk kita lihat gambaran penuh kesihatan kewangan sesebuah syarikat. Jadi, kita kembali kepada peta kita tadi, tapi sekarang semuanya dah jelas kan? Di satu sisi, kita ada cerita tentang pergerakan dan prestasi. Di sisi yang lain pula, kita ada gambaran tentang kedudukan dan nilai. Dua bahagian yang berbeza, tapi bila kita gabungkan, ia melukis satu naratif keuangan yang lengkap. Jadi, apa perkara penting yang anda perlu ingat dari semua ni? Mudah je. Akaun untung rugi adalah tentang prestasi sepanjang satu tempoh. Penyata kedudukan kewangan pula adalah tentang kedudukan pada satu masa. Dan bila anda gabungkan kedua-duanya, barulah anda dapat jawapan sama ada sesebuah perniagaan itu betul-betul sihat dan mampan ataupun tidak. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Cuba fikirkan tentang syarikat kegemaran anda. Kalau penyata keuangan ni ibarat kad laporan peperiksaan, agaknya syarikat tu dapat grade A tak? Atau mungkin dia tengah gagal? Sekarang ilmu ni dah ada di tangan anda.